Tengok apa? Tengok. Ada apa? Bukan bos, you kata you punya gaji 1,700 nak main rumah kan? Itu dia. Main ni rumah kau dah unit, kita tengok. Luas tak? Kalau ini Ini kat Jelutong. Jelutong lah. Okey kan? Tapi kosong ya? Kosong kan? Okey lah, tengok dulu lah, 1,700 kan? You tengok rumah ni okey, corner unit lagi. Ruang nampak besar, tapi kosong. Ni kosong tak apa. You tengok. You lupa saya siapa? Ini siapa? Tengok. Magic. Magic. Okey kan? Siap fully furnished. Ada apa lagi? Design nak tukar lagi. Tukar. Okey, balik. Okey, ada 2 tandas. So sini lebih kurang ada 750 square feet. Dia bilik. Rumah ni corner unit. Mana nak sabi lagi? 3-4 saja. Lain kali ya, sini memang mahal gila lah. You tengok ada 2 parking sini. Dalam satu, lot satu. Okey, you tekan tengok hutan mana sini. Tak tahu hutan yang tengok komen. Mungkin depa tahu boleh bagi tahu you lah. Tapi harga dekat berapa? Harga sini anggaran 28, 300 saja. Tapi rumah bukan dalam rumah ini lah. Pasal rumah ini owner nak sewa 100. Nak sewa je. Tu pasal I bawa you main hari ni, I nak bagi you tahu. Sekarang rumah sewa saja macam ni sudah 100 dah. You beli bayar bank berapa saja. Okey, lain kali ya, future lah. Ayah, you tengok. Sana ada bangunan baru. Terus pergi ke Twin Star. Bawah ada commercial lagi. Masa itu berapa mahal dah tau. You lagi tak nak beli, sabar tunggu tak ready. You tak WhatsApp you bagi tahu apa? Tak ready, takut tak mampu dia. Takut lah. Semua orang tu takut. Kalau bank boleh dulu suruh punya loan you tak payah takut lah. Bank yang itu mereka untuk tadi bayar berapa duit kasih professional buat itu anggaran calculation ke loan. Kalau itu calculator bank boleh lulus, bank pun tak takut. You takut apa? Tak boleh fikir banyak, you kena percaya sistem. Saya boleh tolong tak? Tak apa, you gaji 1,700 tambah je plan bini sekali. Boleh macam tu lah. You sudah kahwin dah? Berapa lagi ya? Tak ready nak beli, sewa ini dulu. Betul. Tapi takkan you tak ready pasal you sudah bayar bulan-bulan sewa dah. Kita akan buat video sampai kau dapat beli rumah.